Hi, we are going to take this 40-kilogram air hammer to my workshop. We have to use rods and push the machine slowly to the pickup point. Look at that handsome, big old gun. I mean the one with cap. Kita punya backhoe dah sampai, kita boleh angkat mesin ni. Lunch break before long drive from Kuala Kangsar to Kuala Lipis. Fingers crossed. Okay, jadi kita punya mesin daripada Kuala Kangsar dah selamat sampai semalam. Lepas tu hari ni kerjanya mesin ni kita nak letak terus kat tapak dia. So yang ni kita dah set pakai thread M20. Punya space dalam ni pun kita dah ikut saiz tapak dia. Jadi cukuplah suara perempuan AI tadi tu. Sekarang biar saya yang bercerita. So mula-mula sekali kita kena pindahkan dulu mesin ni ke atas lori yang ada crane. Turunkan dulu motor. Motor ni berat dia kira-kira 100 kilo juga. Lepas tu kita turunkan dulu tapak, anvil untuk mesin ni. Masa kita nak turunkan tapak ni, ada 3 kali juga kita kena adjust tapak tu sebab kita memang set kayu dalam tu memang ngam-ngam. Kalau tak, nanti masa mesin ni beroperasi, tapak tu akan bergerak sikit lah ke kiri ke kanan. Senang cakap die tu jadi tak cun lah dia punya hentakan. Kena sendal sikit. Sesudah turunkan tapak, bolehlah kita angkat mesin ni, letakkan kat tempat dia. Mesin ni dia kena masuklah dekat dalam anvil tu. Kita masukkan dia dan gantungkan dia sementara, alas dengan kayu sebab kita nak masukkan pula skru dia. Ni skru M20 yang saya guna untuk mountkan mesin ni dekat atas tapak dia. So mesin dah selamat sampai ke bengkel saya dan selamat letak atas tapak dia. Ada beberapa benda yang kita kena buat pula. Sekarang ni kita kena settlekan motor dia. Motor ni kena ngam lah dengan belt. Lepas tu dia punya die, dia punya mata tukul ni, tu pun kena tukar. Ini pun kita akan adjust sebab ni terlalu tinggi. Lepas tu wiring. Nasib baik wire ni saya dah sambungkan ke atas. Jadi tunggu je lah technician yang sambung. Lepas tu ni lubang ni kita kena masukkan simen. Jadi nanti kita akan kongsikan pasal bagi dia finishing, bagi dia running dan start operasi. 5 things to be done. We start with filling the holes with concrete, ensuring the foundation holds the machine. We're gonna reuse the isolator switch from our old workshop. This process took less than 1 hour. We're grateful to have Isla around. The specs for this motor remain unknown, but based on our estimation, the wiring should be able to support the current. It won't start because something is not right. There are parts in the motor that isn't there. The best we can do is bridge the parts with ruler. You are so luris, like Pimbaris. Okay? Pakai mari? Okay. Itu kita mau. Mounting the motor. Inserting only 2 belts on the left and right side of the pulley grooves would be easier for me to balance. And setting up the alignment of the motor, lock it down tight and snug, makes me drown, loves the hug. What is that nonsense panton? A spundy. Anyways, give a man your tap to align everything. Kita nak check motor ni align ataupun tak dekat belt sebab kalau motor ni dia tak align sama, belt ni satu side akan lebih tegang daripada satu side. Daripada line ni direct ni sama tak dengan bawah. Dia punya ni nombor 2 kita tengok daripada ni. Angle motor ni dia kena sama dengan angle mesin. Sepatutnya mesin ni motor dia kena pasang sebelah sana. Sebab tu kotak ni ada kat sini. Benda ni pun kita pusingkan dia. Tapi sebab kita nak locate mesin ni duduk dekat area sini, kalau motor ni dia duduk sana dia akan makan space banyak. So kita modify motor tu kita pindah sini. At least sebelah sana space luas lah, tak ganggu lah laluan. Pakai mata je nak timbang-timbang air ni. Hati tak sabar. Tak ada masalah, kita boleh welding dah.
the belts and tighten it by pullers and pie at this screw. So momen kita petang ni disaksikan oleh anak dan bini saya. Tengok budak ni terkejut budak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mesin ni kena bagi ketat. Yang ni pun kena sendal kayu. Okay, kena tension yang sikit lagi. Sikit je lagi lah, maybe setengah inci. Motor dah siap mount. Ini pun dah siap pasang. Dah siap simen. Wiring pun dah siap, mesin dah boleh hidup. Tinggal ni die dia. Mata ni mungkin kita nak tukar atas dengan bawah dengan foot pegs ni. Foot pegs ni mungkin kita nak bagi dia rendah sikit. Sebelum kita bagi rendah, kita pun kena adjust juga. Tengok dulu nak lantai ni setinggi mana. Sekian, terima kasih.